Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, kita bakal menyambut 1 Syawal 1446 Hijrah, hari kemenangan yang penuh bermakna setelah sebulan kita bermujahadah di bulan Ramadan. Aidilfitri bukan sekadar hari untuk bergembira, tetapi lambang kejayaan kita dalam mendidik jiwa, mengawal nafsu serta mempertingkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang mulia ini membawa makna penyucian hati dan kekuatan ukhuwah sesama insan. Dengan hati yang ikhlas, kita bermaafan dan mengeratkan silaturahim. Namun, dalam kegembiraan ini, jangan sesekali kita lupakan golongan fakir, miskin dan asnaf. Hulurkan bantuan dan ringankan beban agar mereka turut merasai nikmat Syawal ini. Di kesempatan ini, kami di Dekat Melaka ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam, khususnya di negeri Melaka. Semoga Syawal ini membawa kebahagiaan, keberkatan dan memperkukuhkan nilai kasih sayang dalam kehidupan kita di masa akan datang, insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Zakat Melaka mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.